Pah, Man nak keluar dulu, Pah. Man, kau nak pergi mana ni, Man? Nak pergi cosplay event dengan Roy. Ha? Kau Roy? Oh, bukan, Koroy, Pah. Ada lebih? Bukan Koroy, Pah. Nak pergi event cosplay dengan Roy dekat KLCC. Man, nak ikut boleh? Aduh, tak payahlah, Pah. Ui, tingginya Man menara jagung ni, Man, ramainya orang ni, Man. Kau nak dia tak ni? Apa? Cucu opah ni, Tak, dia tak single payahlah, lagi. Dia rupa memang tak ada. Pucuk dia pun kecil je. Apa? Tapi dia okey lah kalau kau nak ambil lah dia. Bapak dia kaya. Tak payah, Pah. Kau dah dapat duit belum? Pah. Kau jangan kasih tahu orang lain. Terima kasih. Kau jangan kasih tahu orang lain. Kau dah dapat duit belum? Itu sangat penting. Weh, salam. Sangat penting, bang. Salam. Tak boleh. Pah. Nah ni Korea? Cakap Jepun pula. Dekat sini kau jangan cakap kau Melayu tau. Kenapa, Pah? Sebab ni event Jepun. Kau jangan cakap kau Melayu, nanti dia serang kau. Ni zaman dulu punya Jepun ni. Jangan main, diorang jahat. Halo, konnichiwa. Kau dah sorok radio kau dalam beras belum? Halo, konnichiwa. Aduh, Opah mana ya? Opah. Opah buat apa ni, Opah? Kena koroi dulu. Astaghfirullahalazim. Alah, kecoh lah di sini. Alah, kecoh. Tak adalah opah koroi lah. Mari sini duduk sini. Ini opah minum bukan koroi lah. Ni dia. Ni Belos Fiber ni lah. Ni banyak kelebihan dia ni. Kau sembelit ke? Ni pusher dia. Ni semua yang kaki. Ni bagus tau. Boleh detox tau. Dan boleh buang air besar sehingga 6 hingga 12 jam. Okeylah, opah nak gerak dulu. Korang dah dapat duit belum? Kejap. Opah ada duit banyak. Kau dah dapat belum? Belum. Bagi dia lebih sikit, Opah. Ni pusher. Penting apa? Yang penting apa? Baca aja.